betul-betul finishing work yang sangat baik. Ingin ucapkan ribuan terima kasih lah saya atas kerja AZM ni. Saya sangat berubah hati. Itu memang tak nak tipu, atau memang dia punya, bila saya tengok ni pertama sekali bila orang pelah dinding ni memang kata berkualiti, sangat berkualiti. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq bin Abdul Aziz. Okay, berasal daripada Tanah Merah, Kelantan, dan ini isteri saya Nabilah daripada Pasir Mas. Okay, saya mengenali AZM pertama sekali adalah melalui Facebook lah. Okay, sebab saya kebetulan pada tahun lepas saya dengan isteri saya memang tengah survey rumah untuk kita buat rumah kat kampung lah. Okay, jadi bila saya survey dekat Facebook, saya ternampak ada satu Facebook ads daripada AZM. Jadi bila saya Google tengok Facebook AZM Bina Gemilang, saya terus tertarik lah dengan desain rumah ni, dan terus tanya pada isteri saya, dan beliau juga bersetujulah sekiranya kita memilih desain rumah ini untuk dijadikan sebagai rumah tempat tinggal kami, insyaAllah, sehingga ke akhir hayat kami. Hasil fashion pada rumah ni semasa dalam pembinaan, bila telah naik dinding apa semua, saya masuk dalam rumah, yang pertama sekali saya kagum, saya impress adalah dengan dia punya plastering ni. Dengan plastering ni memang orang kata sangat-sangat baik, berkualiti. Sebab sebelum ni pun kami dah ada rumah dekat Johor Bahru, dan juga rumah kita yang kat kampung ni lah, rumah mak ayah kita. Kita tengok mutu kerja AZM dengan yang sebelum-sebelum ni memang jauh berbeza. Kita tengok dari segi binaan, penggunaan batu-bata dengan dia punya mozaik apa semua tu, orang kata memang betul-betul finishing work yang sangat baik.
semestinya saya bagi 5 bintang lah. Saya mengusulkan pada sesiapa yang menonton video ni nanti, memang SDM Bina Gemilang adalah satu pilihan yang sangat tepat. Okey, kami berminat dengan SDM ni pertama sekali adalah layanan daripada WhatsApp lah, daripada Puan Ana. Puan Ana memang dia tidak kekok, tidak lokek, kata Kelantan tidak lokek untuk melayan kami sebarang pertanyaan. Saya selalu tanya soalan dia, soalan yang berkaitan dengan pembinaan. Sebab saya memang kosong 0% orang kata pengetahuan dalam bidang construction ni. Jadi Puan Ana dia memang tidak jemu, tidak lokek untuk nak tolong bantu saya jawab. Saya tanya A, dia jawab A, saya tanya B, dia jawab B, sampailah hingga kepada proses penyerahan kunci pada hari ini. Dan Cik Syafiq juga, Cik Syafiq juga sentiasa mesej saya, call saya sekiranya ada tak kalau nak buat sebarang perubahan, rumah, color apa dia, mozaik apa dia, dari segi pilihan untuk kabinet, lampu-lampu apa semua, Cik Syafiq dengan Puan Ana, bagus. Saya memang syorkan seorang staff, 2 orang staff ni yang sangat bagus. Tak lupa kepada Cik Syah yang sentiasa bila kami nak datang ke site, Cik Syah dengan Cik Zaid memang akan sentiasa call kami dulu. Kami pun datang beritahu untuk appointment pukul berapa. Ada orang akan terangkanlah detail-detail. Rumah ni dah berapa progress sini, kita dah buat binaan sini. Jadi Cik Zaid dengan Cik Syah juga orang kata staff. Beruntung SDM ada 4 orang staff ni, sebab tak kena staff yang lain. Tapi kalau orang kata kalau dah kena 4 staff ni, mungkin orang kata SDM ni telah train oleh ada satu tim yang bagus lah. Sebab kita tengok dia punya layanan, dia punya kerja dia tu memang bagus. Nasihat dan saranan saya lah, kalau siapa yang nak buat rumah, saya syorkan SDM lah. Kalau nak datang tengok, bolehlah, tak masalah tengok binaan rumah ni ke rumah yang sebelah-sebelah tu pun, semua memang tiga-tiga dia buat oleh SDM. Kemudian saya diberitahu oleh Cik Syah dengan Cik Zaid, SDM tahun lepas tu on progress dalam 30 buah rumah tengah dibuat. Saya tengok masa rumah saya ni pun pagar dia buat, rumah sebelah jiran. Memang kita selalu bila kita datang tengok site visit, memang mutu kerja dia sangat bagus. Jadi kepada sesiapa yang nak buat rumah, saya boleh cadangkan tuan dan puan boleh pilih SDM Bina Gemilang. Ucapan saya dan juga orang rumah saya lah untuk SDM Bina Gemilang. Saya doakan supaya SDM, staff-staff dia terus menawarkan mutu kerja yang terbaik dan sentiasa meningkat, supaya kita tahu customer sentiasa mahukan yang terbaik. Jadi SDM pun alhamdulillah menawarkan yang terbaik. Jadi kami sangat berpuas hati lah. Saya boleh bagi 5 bintang lah untuk SDM. Sangat berpuas hati dengan rumah yang binaan ni, dan saya berharap SDM terus kekal cemerlang dan memberikan yang terbaik untuk staf dia, supaya nanti insyaAllah SDM akan dikenali bukan saja di Kelantan, tapi menjadi pilihan untuk rakyat Malaysia. Ataupun mungkin SDM boleh memberikan konsultasi berkaitan dengan construction kepada orang yang ingin mendirikan rumah. Saya dan juga isteri ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada SDM Bina Gemilang kerana merealisasikan rumah impian kami. Terima kasih SDM.